Halal, halal. Halal, 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 halal. Halal. 10 riyal, 10 riyal haji, 10 riyal. Boleh lah. Oh, marketing dia hebat eh. Marketing dia hebat. So, mari beramai-ramai beli. Anak saya kerja kat sini ke? Muhammad Habibi. Kita dapat nak melihat bagaimana jalan yang digunakan oleh Rasulullah datang daripada Mekah untuk sampai berdakwah di sini. Dan ini adalah digelar sebagai Bukit Hada, bukit yang tertinggi di Taif. Dibuatkan bekal di sini. Dan di sinilah juga jalan yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk naik ke kota Taif saat mana berdakwah dengan anak angkat dia Zaid bin Harithah. Nabi kita datang berdua sahaja. Dikatakan Nabi kita datang dekat Taif ni berjalan kaki, tidak menaiki kenderaan unta kerana nak mengelak daripada musuh-musuh ketika itu. Takut-takut bila Nabi kita naik unta keluar, mereka menganggap Nabi kita ni nak lari dah daripada kota Mekah. Jadi Nabi kita mengambil tindakan dengan berjalan kaki.